Aduh, kenapa harga barang boleh naik ya? Biasalah, ekonomi. Ringgit jatuh lah tu. Tapi itu awal tahun. Ayah dengar sekarang ni ringgit dah makin naik balik. Kalau tak silap lah. Oh, kalau nilai ringgit kenapa dia boleh turun? Soal duit tu lebih baik kamu tanya mak kamu. Zaman sekarang ni ramai orang rasa tertekan dengan harga barang naik dan nilai ringgit jatuh. Kamu jangan Tapi kacau tak mak kamu. ramai yang Duduk faham sini, tengok kenapa semua ni berlaku. Ada banyak faktor luar yang buat ekonomi kita terjejas, seperti kadar faedah tinggi kat Amerika, konflik geopolitik dan ekonomi global yang perlahan. Kita nak bagi korang faham sikit tentang isu ini supaya kita semua boleh hadapi cabaran ekonomi dengan lebih baik. US FFR sekarang 4.75% berbanding dengan Malaysia yang cuma 3.00%. Macam kita simpan duit dalam bank, pelabur luar akan labur kat negara yang bagi pulangan tinggi. Jadi, permintaan untuk ringgit menurun dan permintaan untuk US dollar meningkat. Ekonomi global juga perlahan. Walaupun ekonomi Malaysia masih berkembang, ekonomi negara lain seperti China yang banyak berdagang dengan kita tak berapa bagus kerana permintaan untuk ekspor kita kurang dan ini juga boleh menyebabkan nilai ringgit menurun. Lepas tu, apa yang kita boleh buat? Don't worry Dato', nilai ringgit akan pulih apabila faktor luaran ini reda. Amerika dah bagi isyarat yang tak ada lagi kenaikan dalam kadar faedah dia dan mungkin juga akan turunkan kadar faedah tahun ini. Ini akan membantu kadar pertukaran ringgit pulih ke paras normal. Ramai penganalisis dan pakar ekonomi pun ramalkan yang ringgit akan pulih tahun ini. Prestasi ringgit baru-baru ini juga semakin baik, meningkat ke paras yang tertinggi dalam tempoh hampir setahun dan menjadi mata wang yang berprestasi paling baik di rantau Asia. Lagipun, ekonomi Malaysia tengah berkembang ya. Nampak kan? Ramai yang shopping di mall, pergi ke konsert dan melancong ke luar negara. Jadi, kamu dah faham? Buat masa sekarang ni, walaupun ekonomi Malaysia tengah kukuh, lebih baik kita terus sokong ekonomi Malaysia dan membantu ringgit. Beli barangan buatan Malaysia dan melancong dalam negara dulu.